Okey, selamat petang geng. Bertemu kembali. Okey. Saga FLX. Okey. Dia baru tukar bateri Baru tukar bateri. Lepas ni 3 hari jeng. Ni dipanggil current leak Current leak boleh, dark current boleh. Benda parasite benda waktu pun boleh boleh belaka nak sebut warna-warna pun Okey, masalah kereta ni dia current leak 3 hari parking out casing bateri ni Okey, kalau tengok bacaan ni 0.30 ampere tinggi nak buat rumah boleh ni aku beli DIY aku beli 14 jam kosong tapi boleh pakai kita nak check current leak je tapi aku ni memang dok tahan kalau aku nak pakai hot ni biasa pakai ni tapi ni boleh nak check current leak kalau hot ni kita boleh check current leak dekat DIY cari dekat DIY aku bukan nak promote DIY tapi nak check current leak boleh ni 0.30 tinggi tinggi sebab tu 3 hari mampu bateri 0.3 ni 3 hari dah aku google jadi ni tinggi okey cara-cara dia okey bila kita dah pasang gini biasanya kenanya pada bahagian aksesori jadi bila pada bahagian aksesori ni kita kena tengok sama ada radio lampu atas ni pun ada saruh lah apa kebanyakan aku kena aksesori jadi aku suspect mula-mula tu tengok kita kena tarik satu sampai metal tu turun. Tapi aku tambah buat gitu sekarang ni sebab jadi panjang video aku lagi. Okey, jadi hak yang aku tuju ni apa dia punya audio apa 15A dia pergi pasang tengok 20 kalau color ni 20 doleh doleh pasang 20 dia kena pasang 15 kau sebab tu dia jadi shock aku rasa radio dia shock tengok bila aku tarik fuse ni aku tarik fuse 20 untuk radio dia Android ni okay, kita tengok berapa bacaan sekarang ni nampak 0.02 ni yang sepatutnya kalau gini mu pakai bulang dah hari kalau bateri agak bulang boleh go ni sebenarnya bacaan jadi kereta ni mengalami simptom current leak jadi terima belaka boleh buat kat rumah cari metal ni sikit kalau rasa bateri warna dia hangat ni cara setting dia jangan masuk sini tau kena masuk sini dia untuk baca ampere nak bacaan ampere ada orang pakai test length ikut atas skill masing-masing tapi kalau pakai test length ni bagi aku dok proper kita dok tahu berapa sebenarnya ni bacaan dia jadi aku lebih prefer multimeter multimeter lagi tepat kalau ada yang analog tu lagi bagus sebenarnya boleh baca analog baru yang lama sikit ni budak-budak baru ni pakai digital tapi aku nak ambil bacaan je sebenarnya sebab tu aku pakai multimeter nak pakai test length tu skill masing-masing tapi bagi aku test length ni meter walaupun 5 volt pun dia tetap tinggi jadi mudah tahu sebenarnya current leak mari daripada kita nak baca benda kita nak baca ampere sebenarnya kita bukan nak baca voltage kita nak baca ampere lagi detail okey terima belaka